hari ini ya kita pamerkan adat besar masing-masing ada Cina, ada India, ada Melayu bergabung. Itulah simbol keharmonian negara kita hari ini di bawah Festival Marliga Harmoni ya. Dengan jelasnya sekarang ni kita tengok Malaysia ni kuat dengan perpaduan, itulah maju ke depan. Negara-negara luar ni kalau kita tengok tak banyak sangat perpaduan. Malaysia ni banyak pelbagai bangsa ni kita tengok dapat menyatukan padu membangunkan negara. Ini yang saya nak sampaikan mesej juga kepada ayah Zul Kefli Syari. Dia ni merupakan kesenian yang tinggi ya. Banyak apa di bawah beliau orang seni, orang tari, di bawah dia orang seni silat bersama beliau. Beliau pun membantu buat supaya Komuniti Harapan Malaysia. Terima kasih juga kita ada silat kita ni, salah sebuah silat Marikat ni. Kenal silat? Warisan tidak. Warisan tidak. Terima kasih juga. Akan datang ni kita harap semua rakyat faham. Kalau boleh satu hati lah untuk majukan negara itu mesti kita mulai istiadat. Kawinan ini adalah lambang kebudayaan kesenian warisan bangsa. Tak dapat kita pisahkan. Macam-macam acara. Macam-macam acara. So kehadiran ramai ke hari ini? Sini ada orang silap ganti di sini orang pengunjung menganggap ini macam kunui desa, kunui kahwin kan. Dia silap ganti. Jadi kalau dia tengok kehadiran ni dia silap ganti macam kunui desa yang lain lah. Yang ada yang datang lagi sekarang ni, atau ada yang balik. Dia tak macam kita buat konsert, kadang kita buat yang lain dia duduk di situ aja kan. Dia ni silap ganti. Kita tak agak mungkin ini hari kat sini orang tapi silap ganti. Okey. Daripada Johor, mana? Dari Kedah. Kedah. Oh, okey. Itu semua family saya baru datang hari ni. So, apa perasaan awak bila datang bersama-sama dengan pengantin lain? Apa perasaan tu? Lain lah. Lain Kita lihat dari segi kau tu kena sambut perkahwinan atau kahwiyah, tradisional semua. Perasaan awak pula? Saya berasa supportive dari family dari sejauh datang pergi meraihkan sesama kita, so rasa macam amat menghargai lah suasana boleh Selamat bercuti ke